Malaysia selamatkan mangsa gempa dekat Myanmar. Malaysia mungkin jauh daripada Myanmar. Tapi kita ni bukan sekadar nak tengok je tau. So beberapa hari lepas, Myanmar dikejutkan dengan gempa bumi berskala 7.7 magnitude. Antara kawasan yang paling teruk kena adalah Mandalay, Sagaing, Shan sampai ke Bangkok pun terasa gegaran diorang tau. So Malaysia ni apa lagi? Terus hantar pasukan SMART diorang. And diorang berjaya selamatkan 7 mangsa termasuk 1 mangsa yang masih hidup dekat bawah runtuhan. Power gila mat. So pasukan SMART ni bukan sebarang nama tau. Nama penuh dia Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia. So diorang ni memang dilatih khas untuk berada di dalam situasi ekstrim, terutama nak cari mangsa dalam runtuhan. Jadi SMART ni ditubuhkan pada 1 Ogos 1996 selepas kejadian keruntuhan Highland Tower. Salah satu sebab dia adalah pasukan penyelamat daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat tidak mempunyai kepakaran dan aset yang sesuai untuk menyelamatkan mangsa yang berada dalam runtuhan tu. Dan sekarang ni SMART ni berpangkalan di Pulau Meranti dekat Puchong dan diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. SMART ni bukan setakat power dalam negara je tau. PBB sendiri iktiraf diorang ni sebagai pasukan SAR, bertaraf antarabangsa. And diorang juga merupakan pasukan penasihat mencari dan penyelamat INSARAG PBB. INSARAG tu membawa maksud International Search and Rescue Advisory Group dekat bawah PBB. So kita boleh berbangga dengan pasukan SMART yang ada ni. Bukan setakat tengok je, tapi siap turun padang. Memang selut ah.